Hari rajin semayang. Nampak? Hari Ustaz Somad mari semayang. Ustaz Somad balik dah semayang pula. Jadi keluk-kelek. Kejap mayang, kejap dak. Dia begini. Dia tengok asal dia dulu. Nabi kata la nikaha illa biwali yang rasyidin. Tidak jadi nikah melainkan dengan wali yang elok. Mudah-mudah cakap orang fasik tak boleh jadi wali. Kalau dia jadi wali juga tidak sah. Orang fasik boleh jadi imam. Seorang je, satu mazhab dia kata tak boleh. Mazhab Ahmad bin mazhab Hanbali. Okey? Mazhab lain imam fasik sah, kita ikut belakang. Faham tak ke? Ada pun wali nikah tak boleh. Dia tak boleh fasik. Apa makna fasik? Al-khariju min ta'atillah. Orang yang tidak mahu taat akan apa yang Allah perintah suruh dia buat. Allah suruh dia semayang, dia tak mahu semayang, maka fasik. Jadi fasik dalam bab semayang ini bukanlah tak semayang langsung seumur hidup. Sekali dia tak semayang, fasik dah. Faham tak ke? Bila tu? Lepas pada dia buat dosa tu, dia tidak bertaubat. Sekali dia minum arak dulu, dia ikut ke kawan-kawan minum toddy. Faham tak ke? Sudah jadi fasik. Faham? Sekali dia nak ambil nama ekor. Faham? Pasal lama dah ambil balik Mekah ni, ambil sekali. Faham tak? Hindu. Tak? Fasik. Haji Fasik namanya. Jadi oleh kerana ada hadis kata la nikah. La nikah ni ulama tafsir pula. Apa makna la nikah? Maknanya la yasihun nikah, tiada sah nikah. Faham tak? Tak sah. Kalau lah ayah dia tak ada, dia tak boleh pergi ke adik-beradik. Nak faham tu dulu. Dia ada nombor tertik, dia tak boleh lakah-lakah. Ayah tak ada, toki. Faham? Toki ayah kepada ayah. Toki ada tak? Toki dah boleh ambil adik-beradik. Faham? Biasa ulama sebut kat toki. Yang sebenarnya atas ada toki boleh lagi. Tok nyang, tok nyuk moyang boleh. Tak, bagi goleknya toki lah. Barulah adik-beradik. Okey, adikmu tidak semayang, ada hari semayang, tetap nama fasik. Jika baru nak langsungkan upacara nikah, tak boleh. Jika baru akad nikah tadi, kena buat semula. Kalau dah sampai dapat anak dah menjadi rohok pula sampai kena daftar semula begitu semula, maka dimaafkan. Faham lagi? Itu fatwa ulama.